Ada satu tahun Nabi mendengar Amerika Syarikat pada zaman itu, iaitu Rom. Rom ni panjang cerita Rom paling maju pada zaman itu, tentera paling ramai, ekonomi paling kuat, jajahan paling besar. Rom tak ada siapa berani lawan, sangat kuat. Waktu perang Mu'tah di Jordan, Nabi menghantar para sahabat, 3 panglima Nabi meninggal, mati syahid dalam peperangan Mu'tah bertempur dengan Rom. 3 panglima, Sayyidina Zaid ibn Harithah, Sayyidina Abdullah ibn Rawahah, Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhum. 3 panglima sahabat syahid perang dengan Rom. Waktu Nabi umur 61, ada berita Nabi dapat Rom nak serang Madinah. Madinah sekarang Nabi dapat berita. Zaman tu bila Nabi dapat berita Rom nak serang Madinah, Nabi menghantar pasukan pengintip, dia panggil Sariyah dalam bahasa Arab. Nabi hantar pasukan pengintip pergi tengok di kawasan itu. Jarak dia ratusan kilometer pergi pengintip. Saya tak ingat nama sahabat yang pergi waktu tu. Dia pun pergi buat intipan. Pasukan pengintip mata-mata lah, pergi tengok berapa kekuatan apa semua. Dia pun balik, dia kata, ya Rasulullah, mereka sedang melakukan persiapan. Jumlah tentera Islam ketika itu, Nabi pun umum. Nabi kata, tahun ini kita akan bertembung dengan satu pasukan tentera yang paling besar, yang paling kuat. Maka Nabi pun mengumumkan, menghimpunkan paling ramai kumpulan sahabat. Tuan-tuan kalau nak tahu, di kalangan semua peperangan, perang yang paling besar sepanjang Nabi memerintah Madinah adalah perang Tabuk yang sedang saya cakap ni. Jumlah sahabat yang menyertai perang itu adalah 30,000 orang. Sahabat bukan Ustaz Wadi kita semua ni. Sahabat. Tiap-tiap seorang itu adalah pemerintah dunia. Bayang, 30,000. Ni kita malam ni baru berapa, sampai 5,000 lah lebih kurang. 30,000 semua sahabat. Masya Allah.